cara jahit zip sorok untuk kain selisih batik. Jom kita mula. Pertama, kita tukar tapak dulu. Teknik ini sebenarnya terpakai untuk pelbagai tempat untuk jahit zip sorok. Kita letakkan zip, bahasanya 3/4. Setelah pun jarakkan sebenarnya, kemudian kita akan jahit kepala zip ni, make sure berada. Apabila saya jahit dia macam ini kan bentuk dia kan. So macam ni lah, itu je pandu ukur dia. Dia macam terbalik, keadaan terbalik yang anda jahit zip, macam jahit zip dari sebelah dalam. Ok, so kita jahit daripada atas. Saya cuba jahit, ini kan ada putih ni kan. So kalau saya ambil play safe sikit lah, saya akan ambil di bawah putih, baru saya jahit lah di bawah putih. Dia ada orang boleh start daripada atas, disebabkan kemahiran ataupun mesin anda sendiri. Macam saya menggunakan tapak yang ini. Ini tapak yang baru yang saya ada, still ok. Tapi saya start bawah sikit, kemudian saya akan naik balik ke atas macam tu lah, ataupun saya akan ulang sekali lagi. Kita jahit sebelah dia. Nampak? Saya tekan terus ya. Saya tekan terus. Kita jahit serapat boleh. Serapat boleh dengan sebelah zip tu. Serapat boleh. Nampak? Tangan saya macam tarik sikit kan. Macam tu lah. Sebab kadang saya jahit lurus dia tak makan pula. Jadi saya kena tekan tutup dulu zip ni, kemudian saya jahit. Macam tu lah. Ada orang menggunakan tapak sebelah, lepas tu check. Ni serapat boleh lah ni maksudnya. Ok, kita jahit sampai ke bawah. Jahit sampai melepasi jahitan yang kita mula-mula jahit untuk ruang zip ini. Melepasi bukan berhenti di situ. Melepasi bermaksud begini ya. Saya tunjuk. Ok, lihat ni. Ini jahitan yang kita jahit untuk ruang zip. Ok, kita berhenti kat situ. Kemudian sebelah dia melepasi. Apa yang jadi, dia jadi macam ni lah. Alright, seterusnya kita akan jahit bahagian yang berlawanan di bahagian sebelah. Oleh kerana saya menggunakan tapak jenis macam ni, saya akan menjahit daripada bawah naik ke atas. Ok, saya dah siap jahit dah daripada pandangan sebelah dalam. Ini yang kita jahit tadi tu. Untuk yang tapak zip sekarang ni, sebelum ni saya pakai yang ni. Ok, saya dah cuba, tapi saya kurang mahir. Cuma saya tukar balik tapak yang biasa kita guna dulu. Alhamdulillah, saya dapat jahit kedua-dua belah yang lebih baik lah bagi saya. Ok, tapi ada orang memang terus mahir yang ni. Cuma saya dah try yang ni, saya better yang ni kot. Ok, so sekarang apa jadi? Di sebelah dalam, nampak dia ada macam tu, tak settle lagi tu. So, kita masukkan dia punya kepala zip dia. Okay. Lepas tu, dia nampak bentuk macam ni kan? Anda tarik perlahan-lahan. Ok, bila anda dah tarik, anda dah tak boleh buat apa. Sekarang anda semak. Adakah zip ini bersembunyi atau bermuslihat? Ok, kita tengok. Kalau ada masih nampak macam ada sedikit yang tidak tersembunyi tu, anda cuma perlu, jangan tetas. Pendapat saya mudah saja. Anda jahit sekali lagi dengan lebih rapat menggunakan tapak mesin yang anda ada. So ni hasil apabila saya dah rapatkan jahitan supaya dia punya kain zip tu tak kelihatan daripada sebelah luar, nampaknya lebih cantik. Macam mana pendapat korang? Kita akan jahit sisi dulu. Lepas kita jahit sisi, barulah kita boleh jahit zip. Zip yang saya pilih tempat adalah berada di sebelah kanan. Ok, yang manakala untuk belahan berada di sebelah kiri. So yang ni tak ada zip kan, so kita biar jahit je lah. Saya rasa tak sempat kot untuk saya tunjukkan jahit band pinggang. Kalau anda nak belajar video seterusnya, anda boleh komen jahit. Ok, so bagi siapa yang nak cuba belajar untuk jahit baju sendiri, baju keluarga sendiri, why not? Cuba dapatkan buku-buku yang ada dekat Jam Terbang ni. Cari barang-barang jahitan, buku ataupun pola, tanda anda sokong perjuangan kami untuk membina konten yang berkualiti. Saya Cikgu Jarum Amin, jumpa di next video.